kita ada open house daripada jemputan sangat besar daripada Lembaga Hasil LHDN. Nampaknya kita bukan biasa-biasa ya. Orang yang VVIP sahaja yang akan dijemput. Siapa yang ciput-ciput, yang tak bayar LHDN, tolonglah ya. Kalau kau nak nampak sangat kaya, kau nak perniagaan kau macam tak ada takut-takut, kau kena wajib bayar cukai. Betul tak, Wan? Betul. Yang malu-malu bayar. Orang yang lari daripada cukai ni adalah penjenayah. You all kena tahu benda tu. Sebab ramailah yang ingat aku ni tak bayar cukai. Cantik sikit. Kita ni usahawan yang bukan biasa-biasa, Wak. Benda tanggungjawab kita kena buat. Macam biasalah yang akan buat rambut kita. Sambung lagi. Selalu kalau kita dapat surat yang tajuk dia tu, dada ni macam dah jatuh ke bawah. Tapi kalau dapat jemputan raya tu senyum lah. Kat KM ni orang duk menunggu dia. Ni dah tunggu nak jemput kat KM . Assalamualaikum. Tadi ikut. Baik, dia nak ambil gambar sekarang. Kat dalam apa nak sini? Tidak, suruh lah abang kat ni. Kita kat bawah dulu. Kita dah sampai kompleks kerajaan Lembaga Hasil. So bos-bos semua dah tunggu kat KM. Korang nak tengok, tunggu jap. Tu dia Lembaga Hasil jemput kat KM Lawan juga Nona. Assalamualaikum. Ni semua big boss ni. Terima kasih. Cantik ya? Terima kasih. Dah sampai kita nak tengok macam mana sambutan Hari Raya Daripada LHDN. Jom. Jom, dia boleh tahan. Bos kita dah tunggu, dia kata jom. Kat sini peminat ke apa ni? Ya, diorang ni suruh bayar cukai tapi minat-minat juga. Okay. Good. Thank you for coming. Terima kasih juga jemput kita. Okey, jom. Okey. Ni pengarah LHDN, Tuan Azhar, Datuk Azhar.
Okay, terima lagu. Cukup indah. Here we go. Tiga pembelian ke atas produk kita. Tak kira lah kau beli Sweet Dara 3 ke, kau beli KM Celah 3 ke, apa-apa campur sahaja. Semua 3 barang kita akan bagi free gift. Okay? Dapat free gift. Lepas tu setiap 10 hari kita akan buka cabutan bertuah. So siapa yang beli, nama korang dengan nombor telefon akan kita ambil rekod-rekod korang dan kita akan cabut setiap 10 hari. So next ni 1 hari bulan Kak KM akan buat live hari Khamis ni. Okay? Nanti kita buat tunjuk dekat story di korang, sentiasa alert lah dengan story Kak KM. So apa-apa hal sekarang, siapa nak free gift, tekan butang ni. Sedapnya. Siapa nak dapatkan free gift ni, si cute ni, kita ada 4 colour. So tapi siapa yang dapat tu random lah boleh tutup. So ni korang boleh letak dekat office boleh. Sedap gila. Lepas tu ada warna purple, ada warna pink, ada warna kuning, ada warna biru. Memang comel. Comel sangat. Boleh letak dalam kereta juga. Sebab dia kaca kan. Best. Siapa nak boleh order dan ini adalah free gift.